Ini 3 tanda balan-balan ada kat luar rumah korang. Pernah tak tengah lepak rumah malam-malam, tiba-tiba bulu roma meremang? Tanda pertama, bau. Tiba-tiba je angin malam bawa bau masam cuka yang kuat gila bercampur hanyir darah. Orang Sabah tahu mitos ni. Balan-balan baru lepas rendam usus dan organ dia dalam tempayan cuka untuk hilangkan bau hanyir sebelum dia terbang cari mangsa. Tanda kedua, bunyi seretan atas bumbung. Tengah pening tahan bau busuk tu, korang akan dengar bunyi atas atap genting. Serak, serak. Ingat, ni bukan musang melompat tau. Bunyi dia sebiji macam kain basah yang berat ditarik perlahan-lahan. Hakikatnya, itu adalah usus dan organ dalaman benda tu yang tengah meleret merangkak atas atap nak cari lubang masuk rumah korang. Tanda ketiga ni paling real. Kalau korang ada belah kucing, perhatikan behaviour dia. Kucing yang tengah tidur, tiba-tiba terbangun, bulu dia kembang pacak habis dan dia tenung tajam kat satu sudut shilling tanpa berkelip. Dia tak menyau, dia cuma berdesis marah. Kalau jadi macam ni, jangan gatal mulut pergi tegur. Benda tu tengah bertenggek dan merenung tepat kat korang dari luar. Balan-balan ni takkan buang masa lepak kat atap rumah, melainkan ada benda yang dia nak makan. Selalunya makhluk ni memang target rumah yang ada ibu sarat mengandung, baby baru lahir ataupun perempuan tengah datang bulan. Jadi, cepat-cepat tutup semua tingkap rapat bila masuk waktu maghrib. Korang pernah tak tiba-tiba terbau cuka malam-malam? Komen pengalaman korang kat bawah.